Sebenarnya kita kena tinggal kereta lah sih. Betul. Okay, so repair ni dengan repair ni lah steering kan. Okay Syafiq, masa first time saya datang hari tu, asalnya saya nak buat servis engine je lah dengan buat check up. Jadi ada apa-apa masalah tak dekat engine? So technician ada bagi tahu yang condition engine tu taklah teruk, cumanya ada sikit minor problem. Dia ada bocor lah. So first masa kita buang minyak hitam tu, kita tengok dekat steering rack dia ada basah kan. So technician double check balik punca dia daripada atas. Dia punya engine cap tu, dia punya seal dah keras. So dia ada bocor lah kat situ dengan dia punya valve cover gasket. Jadi kalau tak buat benda tu, apa akan jadi? Dia side effect dia, makin lama bocor tu makin kuat lah. Lagi satu masalah yang akan datang, minyak enjin of course akan kurang. Lepas tu kalau in case lagi teruk, dia bocor lagi lama, kalau kita biar, minyak tu akan menitik dekat part-part plastik yang dekat bawah enjin. So dia akan rosakkan part-part yang tak sepatutnya lah. So kita suggest buat, bukan tak nak buat hari ni pun tak apa, tapi kena buat secepat mungkin lah. Okey. Dan selain daripada tu, masa hari tu buat full check up kan, rupanya ada masalah lain pula kan? Betul. Apa masalah tu? Yang ni ada lagi dua lah. Satu untuk suspension, lagi satu untuk leaking dekat bahagian gearbox. Okey. So leaking dekat bahagian gearbox ni memang common issue untuk bukan BMW je, model-model lain pun sama. Okey. Dia punya flywheel oil seal, sampai masa seal dia keras, dia akan bocor. Okey. Cumanya untuk gearbox punya problem tu, kalau Nas nak buat kena tinggal kereta lah, sebab tu proses lama juga. Betul. Selalunya yang seal tu berapa kilometer baru kita nak kena tukar? Itu apa? Berapa standard dia punya tu usage? Biasanya lepas 100k lah. 100k lah. Lepas 100k dia akan keras, lepas tu dia akan bocor. Sebab dia ada dua lah. Dekat flywheel OC tu dia akan bocor minyak hitam. Lagi satu dia punya torque converter seal tu, dia akan kurangkan minyak gear lah kalau dia bocor. Yang tu ramai orang ambil remeh, tapi bila benda tu berlaku, kalau minyak kita tak jaga kan, dia boleh rosakkan customer punya gearbox. Patutlah sebelum ni kan, bila saya bawa kereta masuk gear 1, gear 2, saya rasa macam dia nak ke depan tau. Saya rasa, saya ingat lah sebelum ni macam power tu terlalu tinggi ke apa kan. Rupanya tak cukup minyak gear. Bila saya drive, tak pergi tau. Dia rasa macam berat. Minyak tak cukup. Betul. Minyak tak cukup kan. Tadi mekanik beritahu saya kurang 2 liter. Banyak tau. Banyak. Sebab yang tu kalau biar lama, dia akan rosakkan komponen dalam gearbox. So costing daripada buat leaking tu, jadi costing repair ataupun kena tukar gearbox lagi tinggi lah. So baguslah kalau buat sebelum dia rosak lebih teruk.